Individu persoal premis warga asing jual keropok leko Johor Bahru tidak menjaga kebersihan. Seorang individu mempersoalkan tahap kebersihan premis warga asing yang menjual keropok leko di Bandar Sri Alam, Johor Bahru. Individu terbabit yang pergi membeli di gerai berkenaan menyedari premis tersebut adalah milik warga asing setelah mendengar dialek dan bahasa percakapan mereka. Dia mendakwa tahap kebersihan di premis tersebut sangat meragukan dan meminta pihak Jabatan Kesihatan memeriksa serta mengambil tindakan menutup premis tersebut. Saya boring itu. Oh, Tai lalat banyak tu. oh tai lalat. Tak, dia cakap apa? Semalam ah. Oh, sorry. Adik, Abang ini. ni dah. Oh, yang sayu ya? Sayur tu. Tai Oh, lalat enggak. banyak. Jadi bukan saya yang buat itu mah. Tai lalat banyak tu. Oh, tai lalat. Oh, dekat dalamnya ya? Atas kuih atas sana. Oh, Tai lalat. tai lalat. Susah lah baik nanti orang komplain juga. Aku cakap sama lu kasih faham. Itu Oke, je kan. nanti saya cakap Nanti sama satu yang lain. bagian dapur ya. Aku lain orang